Netizen tegur Hadi jaga batas, ini reaksi Ina Naim. Tak boleh suap-suap macam tu. Kak Ina tak tegur ke? Kak Ina tegur. Penyanyi Ina Naim telah dihujani dengan pelbagai komen dan mesej daripada warganet yang menggesa supaya menegur anak sulungnya Ahmed Hadi El-Fardi. Menerusi sesi siaran langsung di TikTok, Ina mengakui sebagai seorang ibu dia tidak pernah bersikap lepas tangan untuk menegur kekilafan anak-anaknya. Menurut Ina, teguran dan bebelan yang diberikan bukan bertujuan untuk mengongkong, sebaliknya demi membentuk kepribadian anak yang sedang membesar. Dalam masa yang sama, Ina juga kerap menasihati Hadi supaya menjaga batas terutama ketika bersama rakan-rakan selain memohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Ina mengambil pendekatan dengan memenuhi jadual Hadi dengan aktiviti seni yang bermanfaat untuk mengelakkan dari sebarang spekulasi negatif. Sedih gila Kak Ina baca. Setiap hari tau, ada je yang DM Kak Ina tulis macam ni. Perasan pula anak terdedah dengan dunia hiburan sampai sekarang, video anak dan lelaki suap-suap apa semua. Yang penting kan apa, tak boleh suap-suap macam tu. Kak Ina tak tegur ke? Kak Ina tegur. Patutlah arwah ayah dia dulu kurung anak bini dia dari terdedah dunia luar. Allah. Kak Ina tegur dan Kak Ina membebel bercakap tu sebab Kak Ina lah sekarang ni yang kena cakap. Daddy dia tak akan cakap pasal tu sebab Daddy dia sangat hormat anak-anak arwah. Daddy dia tak akan pukul, tak akan bercakap, tak akan bersuara benda-benda tu sebab Daddy dia hormat arwah SS. Ibu dia yang kena tanggung semua tu. Sebab tu ibu dia tegur. Sebab tu ibu dia cakap. Kan? Ibu ni pengganti ayah. Kalau arwah SS ada pula yang tulis tau. Kalau lah arwah ada, dia ni diam je. Dia ni tak cakap apa. Kalau arwah ada, dia diam je. Dia tak cakap apa. Kak Ina ada satu baca komen dan Kak Ina balas komen kat situ. Kak Ina cakap apa? Kalau arwah dia ada, arwah dia dah baling kerusi dah dekat muka dia. Arwah dia dah rotan, dia dah sepak terajang dia dah. Ibu sebagai pelindung. Ibu menjaga, melindungi, menyayangi. Tapi bila ayah tak ada, ibu kena ambil alih tugasan tu. Tapi tak sampailah memukul, membaling. Tidak. Ibu adalah seorang yang sangat penyayang. Ibu kena ada sifat penyayang, kasih pada anak. Jadi Kak Ina lebih-lebih pun Kak Ina akan membebel. Orang lelaki, budak lelaki, baik budak lelaki, budak perempuan, remaja, suka ke dibebel? Tak suka. Anak siapa pun tak suka ibu dia bebel-bebel, cakap-cakap, asyik cakap benda yang sama, ulang benda sama. Dia tahu. Kan? Apa lagi yang Kak Ina tak buat? Apa lagi Kak Ina nak buat? Takkan aku nak kurung anak aku dalam bilik, jangan keluar, jangan jumpa siapa-siapa, jangan. Dia anak lelaki, besok dia akan kahwin, dia ada tanggungjawab, dia kena kerja. Dia akan kahwin, dia akan ada anak, dia kena kerja, dia ada tanggungan nanti. Sebab tu Kak Ina masukkan dalam industri ni supaya orang kenal dia. Yang jadi viral, yang jadi popular semuanya Allah. Allah yang bagi dia naik. Allah yang bagi dia popular, Allah yang bagi dia viral. Bukan Kak Ina. Kan?
Lelaki pun hari pun membebel pun lari kan. Tengok Abang Khairul dah lari, dia cabut rumput kat luar. Kan Kak Ina ni, apa yang Kak Ina tak cakap dengan Hadi? Dia umur 17, dia bukan budak-budak darjah 1 darjah 2. Dia boleh fikir dengan akal fikiran yang waras. Baik Hadi, baik Salman, baik Firoz, baik Laila. Dia anak lelaki. Kak Ina bercakap, membebel untuk Hadi, bukan untuk anak orang lain. Tak ada. Untuk Hadi. Kak Ina tak membebelkan orang lain. Kak Ina tak. Kak Ina tak cerita anak-anak orang lain, tak. Dia ada mak ayah. Mak ayah dia dah dah suruh dia macam tu. Mak ayah dia dah minta. Kak Ina ni cerita tentang anak Kak Ina, Hadi, Salman, Firoz dan Laila. Kan? Jangan buat macam tu. Jangan buat macam ni. Setan ada di mana-mana. Setan kalau nak rosakkan orang, sekelip mata dia boleh rosakkan orang. Sedangkan ustaz yang ada kupiah atas kepala pun dia boleh rosak. Berjubah, berkupiah, boleh letak tepi kupiah. Apatah lagi anak ibu yang masih muda. Itu yang Kak Ina pesan dekat Hadi, supaya dia fikir. Takkan Kak Ina cakap kau jangan sentuh-sentuh anak orang, kau jangan macam ni. Dia boleh fikir. Sebab tu kebanyakan Hadi bila keluar bertiga, dia akan pakai baju lengan panjang, bersiap sedia. Benda-benda yang pelik tu akan berlaku. Kan? Bukan Kak Ina tak cerita dengan anak Kak Ina, tak cakap. Nasihat semua Kak Ina cerita. Bukan sekadar nasihat, doa lagi. Minta dekat Allah, tutup aib anak aku ya Allah. Lindungi anak aku ya Allah daripada sebarang maksiat, zina semua ya Allah. Minta. Mak ayah kita kurang, jarang minta doa macam gitu dekat Allah. Sebab tu Allah uji dengan benda-benda yang pelik. Minta, ya Allah. Bukan sekadar minta, ya Allah kayakan anak aku ya Allah, sihatkan tubuh badan anakku ya Allah. Bukan tu saja. Minta ni mati dalam husnul khatimah, minta jauh daripada sebarang fitnah, fitnah dunia, fitnah dajjal. Tu kita minta Allah lindung, Allah jaga. Kak Ina minta, kan? Itulah kadang-kadang Kak Ina penat tau, penat. Kak Ina macam mana Kak Ina nak buat? Jalan terakhir adalah Kak Ina memang bukan jalan terakhir lah. Benda yang mudah untuk Kak Ina adalah Kak Ina penuhkan masa-masa Hadi, Salman dengan aktiviti. Sebab tu Kak Ina selit dia. Show-show mana yang ada Kak Ina selit, nampak? Siapa nak panggil Hadi untuk majlis kerja kahwin, majlis sekolah tadika, sekolah menengah, sekolah rendah, pergi sekolah-sekolah, nak panggil kami, panggil. Kami memang saja kami memang nak penuhkan masa-masa tu untuk tidak kerap dia orang berjumpa akan tambah lagi fitnah. Tu je. Tapi dia orang pun ada niat, ada cara untuk dia naikkan nama Trimut tu untuk bisnes. Bukan Trimut tu untuk kosong-kosong belara, bersembang-sembang santai, tak ada. Dia orang buat Trimut tu ada jalan cerita dia. Sabar. Sekarang tak nampak hasilnya lagi, sabar. Sebab tu dia buka channel dekat YT. Sabar. Lagi 10, 20 tahun, 5 tahun lagi baru nampak hasilnya Trimut tu. Sekarang ni dia sedang belajar, mencari. Jangan hukum, jangan menghukum. Tapi mana yang tak betul tu memang tak betul. Memang Kak Ina tak nafikan. Mana yang tak betul memang tak betul. Dan Kak Ina dah nasihat anak-anak Kak Ina. Kan Kak Ina dah cakap dengan anak Kak Ina. Bukan Kak Ina tak cakap. Kita tak boleh nasihat anak orang, dia ada mak ayah. Kita nasihat atas anak kita sendiri. Kan? Sabar. Trimut tu ada dia punya plan dia. Nak buat tu, nak buat ni. Sekarang tak nampak. Mungkin lagi 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan ada hasilnya, insya-Allah. Kita doa yang baik-baik.